Tak habis-habis dengan Ahlong yang terus buat hal lagi. Kali ini nak rampas rumah peminjam pula. Dah lebih dari tuan tanah Kedaung dah perangai Ahlong ni. Mangsa kali ini, Puan Azizan pada mulanya langsung tidak menyedari beliau membuat urusan dengan Ahlong kerana modus operandi mereka yang serba canggih, mempunyai pejabat dan pakaian seragam. Semua sistem mereka sangat teratur seolah-olah seperti syarikat korporat. Satu dia cakap dia beli lesen, kemudian tengok office. Wah. So saya rasa macam saya berurusan dengan orang yang betul lah rasanya kan. Tetapi semakin lama, mereka seolah-olah tunjuk belang apabila memberitahu Puan Azizan bahawa mereka berminat mahu membeli rumah wanita malang berkenaan. Saya cakap, kenapa minat sampai nak beli rumah ni? Saya cakap rumah sebagai cagaran je. Dan sebagai tukaran, Puan Azizan tidak perlu membayar pinjamannya. Tak apa, jangan susah hati. Akak tak perlu bayar, kita orang lagi dah. Mereka juga mengubah suai surat perjanjian pinjaman mereka dengan Puan Azizan. Sangat kurang ajar. Tapi bila saya dapat deed of settlement bertarikh 21 hari bulan ni, saya muka surat 1, 2, 3 memang tak pernah saya ingat. Saya lihat semua hidup waktu tu. Bila baca betul-betul saya cakap ini bukan. Saya cakap. Kemudian yang paling saya terkejut, dalam ni menyatakan bahawa duit 15,000 tu pinjaman tu, itu adalah dia orang punya earnest deposit untuk beli rumah. Saya tak lari daripada bayar. Jangan jual rumah saya, bukan saya tak nak bayar. Saya nak, cuma saya tak ada duit. Melihatkan perbuatan mereka ini seperti Ahlong yang mahu merampas rumah beliau, Puan Azizan membuat aduan PPIM. Ahlong, tu je saya cakap. Saya boleh agak dah dia orang Ahlong bila dia orang buat macam ni. Atau badan kerjaan untuk aduan Ahlong. Tu je saya cakap. Saya carilah PPIM. 2 hari. Itu masa yang diperlukan oleh unit tindakan khas PPIM dan polis Diraja Malaysia untuk memberkas lintah darat ini. Fauzi call daripada PPIM cakap, Alhamdulillah kak, dia cakap ada berita baik, dia orang dah kena tangkap. Alhamdulillah semalam mereka telah ditangkap dan telah membuat geledahan di syarikat tersebut dan tidak mempunyai lesen money lender tak ada, lesen pelaburan pun tak ada, dan syarikat Senin Berhad biasa je, bukannya syarikat berhad yang boleh memberi pinjaman. Apa yang berlaku seharusnya memberi pengajaran berguna kepada semua. Tapi saya tak nak kehilangan rumah. Sebab itu satu-satunya harta yang saya tinggalkan untuk anak saya. Kalau dia ambil, apalah untuk anak saya kemudian hari kan? Apa jadi dengan saya dengan suami, dia nak tinggal mana? Ahlong mengganas tidak mengira cara, berlagak korporat dan profesional. Sebaik-baiknya jauhi diri daripada Ahlong. Hakim Yusof melaporkan untuk TV PPIM.